Hello guys, next puzzle. Kecil je ni. Oh, aku beli fabric color absorber. Aku stres sangat-sangat bila suami saya basuh baju. Lepas tu color baju semua campur-campur. Kau faham tak? Bila ada satu baju yang keluar color, semua keluar pada mesin tu color biru. Jadi, nak memudahkan urusan suami saya dan tak stres juga kepala saya belilah fabric color absorber ni. Setiap kali basuh baju, you all masukkan je lah dia punya ni satu kat dalam mesin. Tak kisahlah satu ke dua ke. Dia macam ni guys, dia macam kertas macam ni. Bila you all masukkan dekat mesin, basuh sekali dengan baju, color-color yang keluar tu akan lekat dekat this sheet. Macam itu. Macam tu lah. Ikutlah kalau time tu hampa rasa macam baju tu banyak color-color yang terang. Color-color merah, biru yang selalu keluar color ni kan. Letaklah dua. Selalunya satu ni dah mencukupi dah. Beli yang ni guys. Ini memang best lah. Bagus. Kalau basuh baju anak kan. Baju anak kadang-kadang jeans ke. Baju-baju yang color dia terang. Striking color. Dia akan keluar color. So nak senang kerja, kau tak payah basuh tangan ke asing-asing. Kau letak je benda ni kat dalam mesin. And then siap. Memang tak akan kena baju-baju yang lain. Satu ni ada 50 pieces. Jadi total semua 100 pieces. Tahanlah berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Kalau basuh baju rumah, maksudnya baju yang pakai kat rumah, tak guna yang ni lah. Baju baru baju yang berkala terang, baru nanti saya akan suruh suami saya letak ini. Macam biasa kalau apa nak beli, boleh tekan dekat shopping bag kat sini. Satu pack ni murah je, dalam beberapa ringgit je. That's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next parcel. Bye-bye. Love you.